Kan tak perlukan kabel lah dalam hidup kan. Kalau kata nak berjaya kena ada kabel besar. Kabel paling besar Allah tu. Allah kabel paling besar. Kalau Allah nak tolong tak ada siapa yang boleh kacau lah. Kan? Kalau Allah nak pertemukan dengan someone, sekalipun orang cuba halang, hang akan bertemu dengan dia. Jadi jangan pernah letakkan usaha tu nombor satu, Allah tu nombor satu, usaha tu nombor dua. Kita percaya yang Allah nak bagi kan. Tak apa, buat je lah kan? Bukan kata duduk saja, Muhammad, jangan duduk saja, buat je. Buat, lepas tu kita set aim, kita percaya yang Allah nak bagi tu, ya habis. Situ. Tak perlu fikir pasal Z, A, C, D kan. Sebab kadang manusia dia suka susun, Muhammad. Dia kena susun, kena buat A, kena buat B, kena buat C, kena buat D. Tapi yang bestnya entrepreneur kan, semua entrepreneur faham. Dia tak boleh susun, dia C, D, Z, F, G. Tapi kita still ada habit untuk susun. Sebab apa? Sebab kita manusia. Kita nak susun. Kita nak nampak benda tu strategik. Kita nak nampak benda tu cantik on paper. Jadi bila aku faham yang takkan ada benda cantik on paper,